Ini untuk Hafiz Enterprise. Sebab geng paling lama Bos Ijan Hafiz Enterprise. Untuk gudang Bos Ijan, Ui. ini geng gudang Bos Ijan. Kau tengok ada Siapa? 4 kad. Dengar baik-baik. Untuk geng-geng Bos Ijan yang belum dapat kad, tolong datang ambil, bawa resit kepada yang bakal customer Bos Ijan. Sebab ramai yang, bos saya nak juga pergi menginap Rumah Jati, nak pergi Rumah Jati. Masih sempat ke? Jawapan dia masih geng. 30 hari bulan 12. Last untuk slot kosong 2026. So majority korang tahu Rumah Jati Bos Ijan tu memang khas untuk korang. Untuk geng-geng Bos Ijan relax, mancing, di ikan lah. Mancing tak mancing nanti kita tengok ikan apa ada. Mandi-mandi dan menginap lah senang kata. So geng-geng Bos Ijan, kad gudang Bos Ijan boleh datang ambil dekat gudang Bos Ijan. Bawa resit kepada yang belum pernah dapat kad. Sebab nak masuk Rumah Jati tu memang ini akses dia pakai kad ni. So tanpa kad ni tak boleh masuk nanti. Hehe, satu hari satu malam. RM1 untuk pemegang kad. Murah, RM1. cik. Siap makan. Woi. Bos, andai kata resetnya hilang ke tak ada, boleh ke hantar gambar Sol dengan bos dulu? Boleh. Jawapan dia boleh, tapi kena hadirkan dirilah ke gudang. Tak ada resit, gambar Sol. Boyjan pun ingatlah cik-cik yang beli dengan Boyjan, insyaAllah. So nak masuk tu geng, akses kad dia ini. Ui. Atau hari satu malam. Tak ada perhargaan Bos Ijan dengan korang. Ui.